Tiga kelebihan simpan emas. Emas ini yang pertama adalah laku di seluruh dunia. Kedua, emas ini adalah pelindung kepada inflasi untuk jangka masa panjang. Dan yang ketiga adalah emas menjadi pelindung kepada aset-aset kewangan yang lain. Contohnya, kerajaan sendiri menyimpan banyak emas. Bukan saja negara kita, seluruh negara pun akan ada reserve emas. Kerana apa-apa berlaku kepada negara, kewangan negara, ekonomi negara, emaslah yang jadi penyelamat. Tapi kita, anda sendiri ada tak simpan emas untuk selamatkan kewangan keluarga anda? Kalau anda nak selamatkan kewangan keluarga anda, simpan dalam bentuk emas sekurang-kurangnya 10% daripada kekayaan ataupun daripada gaji anda. Nak mula simpan emas serendah 100 saja di akaun Emas Gap, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing anda. Dan jangan lupa follow, komen, save video ini dan share kepada rakan-rakan yang lain.